Daripada 160 tu turun 130 BP. Nama saya Haji Jaafar bin Abdul Rahman. Umur saya sekarang 63 tahun. Tinggal di Masara Utama, Dalian Jaya. Acik makan ni lepas PKP. Mak saudara isteri saya yang baru ni, dia suruh makan. Dia beli satu tu, dia kata cuba makan sebiji. Betul saya punya BP not good kan, tinggi kan. Pergi doktor 160. Tu saya makan lah tu kan. Makan konsum tu okey lah. Sebab satu nak buat operation buang katarak mata. Tapi dah selamat. Bantuan daripada tu buang BP kan. Daripada 160 tu turun 130 BP. Kalau pergi klinik, tapi saya kena konsum ubat darah tinggi sebab saya dah hypertension. Sekarang ni dah lepas pencen tu tahun 2021. Umur pun dah meningkat. Saya pencen swasta kan. Kemudian saya maintain lagi benda ni. Saya janji ni makan. Saya rasa dalam FB dia kot. Dalam FB saya ikut follow FB dia kan. Saya tengok Tanah Feniki ke macam berpercaya lah kan. Sebab dia memang orang berilmu kan. So saya beli tu. Ni usaha Anafia ni saya. Saya ada pun satu lah. Darah tinggi lah. Kolesterol tu saya ada dulu. Tapi kolesterol saya dah kurang. Macam mak mentua saya dia nak. Tapi dia bukan satu. Bukan dua kan. Apalah mama. Saya order 3 kan. Dia ambil 1. Macam makan dah sebiji. Duit tu kalau mandi dia lah kan. Ni ya.